Okey, sekarang ni saya nak tunjuk cara letak tutorial cara letak pembaris untuk naikkan dia punya puff ni. Okey, ada yang letak patah lah kan. Dan bila kita lukis dia punya puff ni, kedudukan pembaris tu, anda jangan betul-betul ambil kat sini. Saya tengok ada yang ambil dari ni. Memanglah jadi. Nanti saya cakap semalam. Anda kena bagi hujung ni dia menghadap ke arah sini. Dan letak pembaris ni macam ni. Dia yang nombor 3 ni kan ada 1 2 3 4 kan. Nombor 3 ni anda bagi dua bahagian. Maksud dia dia punya kedudukan ni akan berhenti di antara tengah-tengah dua ni. Dia macam tu. Jangan berhenti sini. Nanti patah. Berhenti dekat sini. Dia jadi landai sikit. Nampak tak? Dia jadi landai. Anda tak boleh patahkan dia. Macam ni. Jadi landai. Okey. Ini bahagian depan. Bahagian belakang sama. Yang ni anda dah hanjak kan. Yang hujung ni pastikan dia pergi ke bucu sini. Yang ni sama juga bagi dua bahagian. Dan anda letak macam ni. Letak dia macam ni. Lepas tu landaikan dia. Disebabkan yang ni dia patah sikit. Jadi anda kena landaikan dia sikit macam ni. Landaikan dia sikit macam ni. Okey. Dapat? Selamat mencuba.